Selama 40 tahun aku melihatnya sembahyang, puasa dan melakukan berbagai ibadah siang dan malam, dan aku ini telah menemui ajalnya di dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Mati dalam keadaan tak boleh ngucap. Tu yang Islam, mati ngucap tak boleh ngucap. Inilah yang menjadikan fikiranku terganggu. Aku sangat takut atas diriku. Kalau aku akan menjadi seperti itu. Mudah-mudahan Tuhan menjauhkan aku daripada su'ul khatimah, InsyaAllah. Aku terus berjalan setiap hari untuk memohon kepada Allah supaya mengakhiri hayatku dengan husnul khatimah, InsyaAllah. Aku berlindung diri kepadanya daripada tipu daya hidup dan daripada kemurkaan Allah dan azab siksanya. Siapa daripada kita? Bismillah, boleh. Jangan kata buat. Dia mudah sangat. Kalau hati lah, hati masing-masing ya. Boleh dia kata, kita lihat itu dia. Nak rakyat lah ni. Takut Allah ni orang Kristian, dia boleh kata Kristian, dia boleh bala, dia boleh kata Allah Tuhan nama. Islam dunia. Nama tak tahu. Dia boleh kata nama Islam sini. Aku takut tu. Islam pada nama. Takut amod dah anak murid pada di sana. Dia cerita sana tu. Takut amod dah. Ada kawan. Aku nak main mayat tu gambar ni tukang tu gusi siapa dia tu tukang. Nama tahu dah siapa dia nya? Ada tu tanda. Dia kira tu ayat tu. Ini nak kita takutnya sebab dalam surah Al-Imran Tuhan kata mula sekarang dia ajar Nabi, tu Nabi kecek kata hukum. Mula sekarang janganlah kita mengangkat orang yang seumpama kita menjadi Tuhan yang dipuja-puja. Apa akak makhluk juga? Ni Tuhan mahu. Ayat dah depan mata tu. Tidak cukup dengan perkataanku Al-Quran ini. Mereka mahu beriman. Mereka menjadikan Al-Quran itu di belakang punggung mereka. Sedangkan ahli-ahli ulama dan pendeta itu, pembesar itu, memakan harta orang ramai dengan cara yang salah. Mereka menyimpan emas dan perak. Kita kebegal tangan, bini-bini tak tahu gapo lu, pondok ke mana kau nu ada bagi mah belaka. Yang nak jadi pemimpin gua ni. Sedangkan pendeta tu kita ni dia berkata Kristian ni tak ada lu. Pada zu kan. Ada kita. Dia mati ngucap. Tak boleh. Dia tak mau dah aku kurang kau. Sudah kau. Dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau nak apa dia? Mana? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja putih. Kerja putih. Dia bisa. Islam putih. Kristian. Kaki Quran memang daripada dulu lagi bahasa dari surga lah. Dia Arab ni. Tak kena ubah Quran ni. Tapi nak faham ke mana? Dalam bahasa kamu masing-masing lah. Dia nak ngaji tajwid. Kau nak betul bahasa Melayu je. Tak betul tajwid lagi bahasa Melayu kamu. Nah, ni kan. Kau dah Melayu dah tu. Bila mata ya. Apa dia dah? Dia dah cerita kita urai je dengan cerita tak. Dia tak dipanggil zindik tak berarti. Tahu saja. Inilah tu amal yang guna hoga aku pandai ni. Tadi mungkin dah. Nak tembok atas semua orang. Mana asal ada motor baik. Allah tembok atas semua orang tu. Tu ini. Ini cicit dia ni. Tak salah tembok. Nakal. Kita ni pembunuh, pembuat. Nabi dia boleh hoga Nabi. Senali boleh hoga. Tak apa boleh hoga. Senali. Ni dia. Ini ngajar Nabi baik saja, Nabi juga. Nabi bunuh kan? Dia tinggal kamu tu. Ada yang nak ambil baik lah, dia ambil kamu. Aku tak kamu pemuja baru dia nak baik juga. Aku tak simpan lah orang. Nah, tapi Nabi siapa tu orang ke sini lagi. Baca siapa. Nah, yang boleh kau mampu bunuh orang ni, orang ni mampu bunuh orang ni, mampu semua bunuh orang ni. Nabi dah sini ada aku sah baik bunuh lah. Benar tu kan manusia mikir kan ngaji kan tidak mereka tidak tahu isi kita bersangka-sangka dan binasa siapa yang mengeluarkan pendapat dengan menganggap-anggap. Sekiranya kita mana kepada dia menganggap tu dah berarti binasa nak ada Tuhan supaya mereka tunduk kepada okey asal ambo supaya bunuh diri je. Tidak manusia lumur sifat Nur Muhammad yang itu seksi lah aku Nur Muhammad lumur.